ada sebahagian kes kemalangan yang nak membuat tuntutan ke atas insurans mesti ataupun wajib melibatkan Puspakom. Kenapa? Macam soalan ni lah. Dia tanya, kenapa ada claim insurans kena masuk Puspakom dan Balai Polis? Untuk Balai Polis, memang wajib korang bawa kereta korang ke Balai Polis semasa membuat laporan kemalangan. Sebabnya pihak polis nak mengambil gambar kenderaan ataupun nak mengambil gambar kereta korang. Tapi bila melibatkan Puspakom, kalau korang nak claim insurans kereta korang tak ada masalah, korang renew insurans korang dengan baju bah. Jangan lupa DM. Selalunya akan ada dua hal. Hal yang pertama, apabila dalam tuntutan tersebut ada melibatkan pertukaran enjin kereta. Yang ni memang wajib masuk Puspakom sebab Puspakom nak verify semula enjin number di dalam geran. Hal yang kedua adalah kemalangan tersebut mengakibatkan kematian. Dengan alasan pihak polis nak melengkapkan laporan dan siasatan ke atas kemalangan tersebut. Dan yang kedua adalah korang pun tahu kan apa fungsi Puspakom sebenarnya. Pengguna insurans etika, Takaful Malaysia, Takaful Ikhlas, korang boleh datang ke Bengkel Abang pakar tuntutan insurans kemalangan anda bila korang nak membuat tuntutan ke atas insurans. Jumpa kat next video. Assalamualaikum.